berdasarkan semua fakta, preterasi dan dasar yang telah saya bentangkan, izinkan saya simpulkan bahawa pendekatan kerajaan dalam menangani cabaran tarif import Amerika Syarikat adalah berhati-hati tetapi tegas, berpandukan prinsip dan fakta, bukan tekanan geopolitik atau retorik luar. Kita sebenarnya tidak memilih jalan yang mudah. Kita tidak tunduk kepada tekanan. Kita memilih untuk berunding secara berprinsip dan strategik demi mempertahankan pekerjaan rakyat, keyakinan pelabur dan juga kedaulatan dasar negara. Jadi pendekatan ini merangkumi penubuhan NGCC dan juga pasukan petugas khas di peringkat kementerian dan agensi. Pendekatan diplomatik berasaskan perdagangan bebas, multilateralism dan juga dasar berkecuali. Langkah kita juga kita kukuhkan struktur ekonomi kita melalui NIMP, NETR dan sebagainya. Dan jaminan bahawa dasar pemberkasaan vendor tempatan, hak bumi putera dan keselamatan teknologi negara kita tidak akan kompromi. Jadi dalam dunia yang semakin kompleks dan mencabar ini, Malaysia kena terus beranilah membuat keputusan strategik, konsisten dan dalam pelaksanaan dasar dan cekap dalam komunikasi kita. Bukan demi menyenangkan pihak luar tetapi demi kepentingan jangka panjang negara dan rakyat. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya yakin kita mampu mengemudi cabaran ini dengan tenang, berstrategi dan juga bermaruah serta terus memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mampan dan berdaulat.